tetapi juga untuk sama-sama kita berfikir tentang pentingnya kita untuk sedar jihad itu yang paling besar yang sudah disebutkan oleh tadi, tentang betapa pentingnya kita bermula jihad itu dengan diri kita sendiri. Jadi itu rambutnya keriting, bibirnya tebal, orang dia renang. Suara itu dari segi fizikal bukan soalnya handsome, tetapi kenapa fizikal? Allah Taala berfirman, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Maka itu kerana itu Nabi SAW dalam khutbah Arafah, Nabi SAW mengingatkan manusia SAW, ayuhan nas, la fadla bainal arabi wal ajam, wala aswad dengan dari. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. اللهم اني اعوذ بك ان تشرك بشيء وانا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. اللهم كما عصمتني من السجود اذا NY 2025 start. Pasukan Zatus Salasa ini satu peperangan di malam. Qala fa'ataitu, aku pun mendatangi, karena di antara syama'ilnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam untuk menjelaskan juga bahwa bukan dari keturunan Sayyidatina Alhamdulillah, sepanjang 5 hari 4 malam berada di sini sangat-sangatlah memberi suatu impak dan kesan yang sangat kali ini kita menunggu kedatangan apa
Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala. Ustaz 10 tahun saya dah berfikir. Saya ingat pada dekat awal itu pun saya telah mula. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ridwan bin Muhammad Zakarta. Orang panggil saya Ridwan. Saya berasal dari negeri Kelantan yang juga merupakan pelajar ijazah sarjana muda dakwah Islamiah di Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Jadi alhamdulillah selama 5 hari 4 malam kami berkampung di Maha An-Nur Janda Baik ini, dan sepanjang berada di sini sangat-sangat padat dengan aktiviti-aktiviti yang sangat menghidupkan suasana-suasana sunnah itu sendiri. Antaranya adalah seperti majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis zikir, seperti bacaan aulat zikir seperti Hizbul Bahri dan Ratib Al-Hadad. Dan juga kami juga dipadatkan dengan kelas-kelas khas bersama dengan para peserta dan pelajar tafakuh, iaitu kelas seperti perbahasan kitab Kabair dan juga kitab Tahzib. Alhamdulillah, sepanjang berada di sini sangat menikmati suasana alam dikelilingi sungai-sungai dan juga bunyi-bunyian alam. Subhanallah, sangat menyegarkan diri, sangat membawa kembali kepada suatu kesedaran diri bahawa manusia dan alam itu tidak boleh berpisah, kerana itulah tujuan ciptaan Allah untuk saling beramah mesra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus bin Saifullah, atau lebih dikenali sebagai DMY Firdaus. Dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Tahfiz Al-Quran dan Qiraat dengan pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi alhamdulillah, sepanjang menjadi pelatih Akademi Da'i Muda Yadim ni banyak aktiviti-aktiviti yang dibuat. Jadi antaranya aktiviti kami datang ke sini, datang ke pondok Ma'had An-Nur ni. Okey, jadi antara program-program yang kami dapat ni banyaklah input-inputnya. Jadi apa feedback yang saya boleh berikan adalah alhamdulillah, yang pertamanya yang paling penting adalah dapat suasana bi'ah ataupun suasana yang betul-betul mantap dari segi pelajar-pelajar di sini lah. Contohnya bila kita lihat banyak pelajar-pelajar pondok ataupun pelajar-pelajar yang dalam bidang tahfiz yang mana amalkan zikir-zikir yang memberi impak yang mendalam pada diri kita sebenarnya. Dan di sinilah kita, ada juga contoh macam view yang menarik kan. Sepanjang 5 hari kami berada di sini, sememangnya alhamdulillah seronok lah. Dan apa yang saya boleh gambarkan, takjubnya ya Allah ya Rabbi, sebab orang kata apa, dapat kembali semula, rasa macam dekat lah, rasa macam dekat dengan Allah. Yang mana dalam hadis pun Nabi sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang mana Allah akan mudahkan jalan bagi orang yang menuntut ilmu. So maksudnya kami datang sini belajar macam-macam, belajar kitab-kitab. Jadi maksudnya kami belajar tu Allah tengah membina jalan untuk ke syurga, insya-Allah. Jadi semoga Allah permudahkan jalan untuk ke syurga, dan semoga semuanya dipermudahkanlah urusan di Ma'had ini, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.